Assalamualaikum, welcome back to On Point Hiking Shoe Review. Ada tukar sikit, selalu running shoe review kan. Ini kita nak review kasut hiking sebab dah mula orang bertanya bila Bro Rumi nak review kasut hiking. Sebenarnya kalau anda tengok video saya 2-3 tahun lepas, ketika saya mula-mula naik Gunung Kinabalu tahun 2022, ada beberapa kasut hiking, sebenarnya lebih daripada kasut trail lah. Dan tahun lepas saya dah start review kasut-kasut hiking, ada beberapa juga. Dan mungkin orang tak perasan lebih kepada muka kasut running. Kasut ini iterasi keduanya. Saya beli tahun lepas untuk misi Annapurna Base Camp saya. Dan March 2026 baru saja drop all the way dari Spanyol. Sebenarnya kasut ni origin dia Itali. Tetapi sebab tempat saya beli tu daripada Spanyol. Spanyol tu tak nak kalah tu kan. Spanyol. Dan kasut ini saya telah sahkan, saya telah confirmkan adalah GOAT, greatest of all time kasut, atau lebih senang kata boot hiking lah, boot yang paling saya minat dan paling saya suka. Dan adakah iterasi yang baru ini bakal menjadi GOAT saya sekali lagi tahun ini? Berikan tepukan gemur kepada La Sportiva Ultra Raptor 3 Mid Gore-Tex. Sebut nama dia panjang, Ultra Raptor, saya lebih sebut Ultra Raptor sebab belakang tu mid, sebab kasut ni boot mid cut. Dia ada yang kasut biasa, ada high cut, tapi saya lebih suka mid. Dan Gore-Tex, of course material dia adalah Gore-Tex, water resistant, water repellent, technical. Dan macam biasa, anda kena tonton video saya kali ini sampai habis. Tetapi macam kata sahabat saya dari Jerelun Kedah, tapi siapa yang masih belum subscribe YouTube channel saya, don't wait long-long, subscribe, Yeza, and thank you. A few minutes later, sneak preview recap balik kasut Ultra Raptor 2 ni. Saya pakai ke Annapurna last year. Ketika saya naik Kinabalu dulu, saya menggunakan, ni kelakar sikit lah, tak pandai sangat pasal kasut hiking, kasut trail yang ringan laju. Masa tu tengah minat Nike Terra Kiga 2 ke 3 yang colour merah tu. Dan selepas habis hiking tu memang saya tahulah kasut tu sangat tak sesuai, kurang protection, dan sebenarnya saya sepatutnya cari kasut yang lebih baik. Tapi ada je orang pakai kasut murah-murah, boot pergi naik gunung, okey je sebenarnya. Tapi untuk saya nak gunakan journey yang panjang, 10 hari. Jadi, saya ketika itu mencari kasut-kasut yang sedikit premium dan saya nak protect sebab saya ni bukanlah expert sangat dalam hiking. Saya lebih kurang beginner lah, acah-acah beginner lah. Dan Sifu Fakrul Low Summit Attack, salah seorang mountaineer yang sangat legenda dekat Malaysia ni, mencadangkan saya pada La Sportiva. La Sportiva ni biasanya Sherpa pakai. Dekat Nepal sangat terkenal, Himalaya sangat terkenal sebab Himalaya ni seluruh dunia datang hiking, dan dia mencadangkan saya La Sportiva. Ketika itu ada option lah, Solomon, Columbia, Hoka. Dan untuk mencari kasut-kasut hiking sebenarnya saya nak showkan, jangan pergi kedai yang dia bukan pure outdoor punya. Okay? Contohnya macam ni, saya pergi ke Kozone dan ia memang pure kasut-kasut hiking dan kasut-kasut hiking yang premium. Perbezaan utama antara kasut hiking dengan kasut trail. Video ni saya tak akan ulas lebih mendalam. Maybe kita buat video khas nanti. Tetapi secara ringkas, antara perkara yang penting membezakan boot dan kenapa saya pilih boot berbanding kasut-kasut ataupun kasut trail adalah ankle protection. Ankle protection ni anda hanya akan dapat kalau anda menggunakan kasut-kasut boot. Sebab tengok ni, dia ada TPU extra kat sini, kat heel counter dia untuk stability dan extra protection. Anda bayang kalau anda pergi panjat gunung kalau sehari day trip okey, kena yang berhari-hari, anda terseliuh lah, terkehil lah. Macam mana nak balik tu? Naik gunung ni bukan macam running, boleh DNF panggil motor ataupun ambulans. Anda kena turun sendiri, helikopter atau sebagainya. Jadi ini yang memang saya dah pakai sendiri, paling maksimum, paling ekstrim. Sebelum naik Annapurna pun saya dah test beberapa yang paling ekstrim, yang antaranya gap goes tu, pada turun sampai bawah hujan, berselut, licin semua. Ini kasut dia. Selain ankle protection, kelebihan antara berbezanya trail dengan hiking ni, sebab trail anda kena ingat trail ni dia berlari tau. Hiking dia berjalan. Pergerakan yang sangat berbeza. Dia tak perlu midsole yang bouncy, tak perlu carbon plate, tak perlu terlalu ringan. Tapi kalau ringan tu advantage lah. Braking system. Braking system ni saya akan jelaskan kejap lagi. Kena ada braking system sebab naik tu maybe kurang pakai brake. Nak turun tu pakai brake, lutut habis babe, kalau kasut tak betul. Kemudian dia punya profile anda tengok, lebih kepada protection, lebih kepada outdoor, lebih kepada pelbagai suasana dan keadaan. Anda tak tahu kan nature tu apa jadi, hujan, lecak, pasir, batu, kayu, air, supaya banyak lagi macam-macam. Salji, salji tu kena pergi luar lagi, jauh sikit. Selamat Hari Raya. Dan ketika yang Nike saya pakai tu memang
kaki saya teruk koyak lah. Sebab dia braking system dia 20% je. Banding ni maybe dah 80-90%. Teruk lutut, babe. Pakai maksimum punya braking sebab kasut tu dia punya braking tak sedap pasal dia untuk orang berlari kita nak jalan turun dia berlari. Berbalik pada Raptor 3 ni, okey, kita sebut harga dululah. Terus terang saya masa beli ni harga dia dekat hampir 1,300. Saya beli kat Corazon Damansara. Bila saya pergi Nepal, saya pergi kat satu kedai memang original punya La Sportiva. Harga dia 800 lebih, babe. Jadi saya tanyalah Corazon ada tak ni, dia kata bulan 6 masuk. Dan dijangka kalau ni dah 1,200 dengan harga currency sekarang ni maybe 1,300, 1,400. Jadi terima kasih Kak Ezrina recommend saya masuk kat trade-in. Harga dia jangan terkejut. Hari ni kalau anda buka harga dia RM760. Campur kos pengantaran 100 lebih lah, 150, 180, tengok package mana anda nak guna. Dan saya kena tax ambil dekat KLIA Post International lebih RM114. Jadi banding yang ni atau potensi saya beli kat Malaysia, saya dah jimat lebih kurang RM500 kasut ni. Dengan premium macam ni. Color yang saya beli ni dari 3 color. Hurricane ni macam color biru-biru sikit. Kemudian redwood merah, hijau. Redwood merah tu maybe cantik tapi dah macam biasa sangat. Saya nak cek kelainan, nak cari biru. Rupanya biru tu saya ingat perempuan punya, laki punya, tapi saya beli hijau. Not bad, man. Memang merecik, nampak nature, memang outdoor dan rugged. Dia kata perbezaan utamanya adalah kelebaran. Ini makin lebar, tapi harus diingat bila saya ukur sama je lebih kurang 11 cm depan dia, forefoot dia. Belakang dia lebih kurang 8.9. Tetapi saya baru perasan yang ini ada wide fit. Maknanya kalau anda beli biasa mungkin dia lebih kurang wide 11. Ingat, anything lebih 10.5 sangat selesa. The reason saya tak beli Solomon, saya dah test kat kedai. Dia macam sendak sikit. Dia narrow sikit. Jadi anda kena upsize tu dah tak shock dah. Okay? Dia memang sangat selesa. Saya pakai fitting. Fitting tu lah kelebihan saya. Kasut ni anda kena try juga. Sebab saya dah try ni. Jadi saya tak ada masalah. Saya beli sama size. Tapi sebagai panduan, lebih kurang sama je. Saya punya maintain 28.5 cm. UK 10, US 11, 44.5 euro. Penuh. Oh, semangat itu. Memang cocok pakai. Enak banget. Nyaman gitu. Kena ingat dalam video saya sebelum ni, saya dah tunjuk cara macam mana nak pakai boot. Dia ada begitu teknikal sekali. Daripada anda masukkan, daripada anda buka tali, daripada anda hentak tumit, bagi dia fitting, daripada anda senak dia punya tang, ikat tali, cara dia ada sangat-sangat teknikal. Dia akan memakan masa sikit. Dan kalau anda dapat buat dengan tu, fitting anda rasa enjoy. Sebab first time saya pakai ni agak kurang selesa. Jarang kita pakai boot. Okay? Saya takut ni, saya dah pakainya high test, saya rasa lebih soal mid lah. Sebab ada orang dah tak selesa. Dan dia akan rubbing anda punya betis tu, dekat ankle tu kan. Tapi yang ni kekurangan dia ada fabric yang quality kat sini, stretchable. Dan anda rasa tak ada terganggu dengan midsole. Ni tak ada. Dia totally ni dan dia rendah sikit. Itu perbezaan dia. Dan material dia pun dah update lah. Segi berat, sama je. Saya terkejut. Okay? Dia ada beberapa upgrade. Berat kaki saya tadi 448 gram. Kalau kasut running, berat gila, babe. Boot normal je. Boot kalau anda timbang yang lain-lain 500-600 gram, berat gila. 400 untuk hiking, antara kategori yang paling ringan. Dia menggunakan synthetic ripstop abrasion resistant dan masih breathable. Walaupun dia Gore-Tex ni apa dia? Dia waterproof. Saya dah test ni kan, masuk dalam air selut, air tak masuk dalam stokin. Anda bayang kalau pakai bukan Gore-Tex, confirm berlemuih kaki anda. Tapi ada orang kata jangan beli Gore-Tex kat Malaysia. Nanti dia kurang breathable. Yang tu saya kurang setuju. Walaupun anda masuk Malaysia punya yang tinggi kelembapan, okey je pakai Gore-Tex. Sebab lecak sentiasa ada, hujan sentiasa ada. Kecuali musim yang terlalu kering. Pada saya tak ada masalah. Beli Gore-Tex alang-alang, boleh upgrade terus. Mana tahu nak pergi banjaran-banjaran tempat yang lebih sejuk. Pada saya, selesa, snap fit TPU unit ni. Dia dah upgrade lagi baik, lebih stable daripada yang sebelum ni. Ni pun dah sangat terbaik. Dia upgrade lagi. Dan anda tengok dia punya geometri dia. Super stable, super rugged. Dia ada reinforce Ada material-material dia reinforce berbanding yang ni. Ini pun dah sedap. So ada pakai lagi senak, lagi sedap, lebih tahan lasak. Bergesel lah, terkehil lah, berpusing lah. Macam mana selut masuk lah. Ini kasut yang sangat lasak dalam keadaan yang stylo. Dia sebenarnya terus terang pakai EVA je. Tak payah piba, tak tahan. Piba tak ke mana, babe. Kena pakai EVA je. Okay? Dia panggil CM EVA, Nylon Molded TPU. So dia ada dual, sebenarnya lebih kurang sama. Yang atas ni dia lembut sikit. Tetapi bila lembut-lembut pun dia punya hardness test pun lebih kurang 30 lebih, 40. Yang bawah ni 50.
So tak guna lembut, tak perlu bouncy, anda tak perlu pakai Terra Kiga, anda tak perlu pakai Fuji Trail dan sebagainya, tak perlu. Anda bukan berlari pun, anda nak ketahanan, anda nak kelamaan. Itu yang anda perlukan midsole tu. Yang paling best sebenarnya terus terang, ini dia punya outsole. Ini dia punya champion dia lah. Dia design super grip braking system. Ni braking system, ni maksud dia. Control friction. Apa maksud dia? Anda tengok angle grooving dia. Grooving dia bertentangan. Bila bertentangan tu, kalau anda tengok Kaswarani biasa angle dia sama aja. Selari. Yang ni dia berlawan-lawan arus, dia nak bagi kuat. Kalau anda buat lagi jahanam ni, pasal dia melekat. Anda bayang saya gelongsor kat batu, dia boleh maintain lagi, dia steady. Dia nak reduce impact, dia nak kuatkan traction. Tapi anda tengok yang ni ya Allah, best gila pakai Anda tengok dia dah upgrade banyak. Tahan lasak. Saya ingat ni dah berapa ratus kilometer hiking bukan. Dan dia upgrade ni lagi dahsyat. Makin best. Tapi saya terkejut, walaupun dia design traction makin besar macam ni, macam tayar traktor macam ni, tapi ringan dia sama. Itu namanya teknologi dan inovasi. So, yang paling penting, kasut-kasut atau boot hiking ni, dia nak protect kaki, nak elakkan anda lenguh, nak elak anda injured, boleh guna semua terrain dan surface. Saya dah test kasut ni, telah terbukti. Dan antara key dia adalah sangat durable. Saya sebenarnya tak ada alasan nak beli ni, pasal dia okey lagi, boleh je pakai lagi. Tapi itulah, mengada kan. Tak ada alasan sebab dia still okay, walaupun saya dah lanyak paling maksimum kau kasut ni. Apa yang saya suka dengan kasut ni? Of course saya suka improvement dia. Saya suka reinforce apa material dia makin best. Bila pakai, senap dia punya tang dia. Memang rasa sangat premium. Dan saya suka harga dia. Saya suka harga dia pasal saya dapat harga yang pada saya murah lah. Kalau saya spend 1,400 dengan harga 700 ni, beza banyak. Kalau siapa nak beli, link saya letak kat bawah ni. Kemudian of course saya suka protection dia. Top notch protection. Yang ni sedikit rasa stiff, tapi untuk hiking okey je. Tapi ni ada rasa empuk sikit, squishy sikit kat tengah, tapi bukan yang melampau, sikit je rasa. Dan dia kasut yang fleksibel kat toe ni. Nampak, walaupun dia boot, dia still fleksibel. Dan dia tak usah cerita lah stability. Dan saya suka dia punya teknologi lah. Teknologi Gore-Tex ni memang terbaik. Pakai kat Malaysia okey je. Dan saya lupa cakap, dia ada toe cap protection. Sondol batu, sondol kayu. Ni, dah macam-macam saya sondol. Muka orang ni jangan kita sondol, okey? Dan yang saya tak suka actually satu je. Feature ni. Saya suka yang ni, dia dapat senak, dia dapat protect pasir, batu masuk. Yang ni dah tak ada. Tapi sebenarnya lebih selesa lah kat belakang tu. Okay? Yang penting dia nak protect sini. Yang ni, selagi saya tak pakai, pada saya ini adalah very prelim punya review. Dan kalau nak katakan kasut ini untuk siapa, beginner pun pakai. Janji anda ada budget. Tapi sebab harga macam ni, bawang kata kasut mahal ni jangan. Kita baru nak beginner. Tak. Invest. Untuk hiking memang barang-barang dia mahal. Sekarang lagi teknologi hiking lagi makin ringan. Dan kena ingat, bila dia makin ringan, dia makin mahal. So pada saya, jangan peduli orang kata. Kalau anda ada budget, beli. Beli yang upgrade terus. Macam saya ada kasut training. Kasut training, saya guna Adidas Sky Chaser tu. Dan saya ada Adidas Agravix. Saya ada Adidas Agravix. Saya tu untuk training. Main Bukit Melati, okey je. Beli yang murah sikit. Nak pergi Decathlon ke mana-mana ke Sport Direct, okey je. Tapi yang untuk yang anda betul-betul punya jenis, sebab ni saya nak gunakan, maybe Kinabalu saya mesti nak pakai yang ni, nak bagi dia rasa. Ya, of course lah. Hujung tahun ni, kalau diberi rezeki, Everest Base Camp. Cuti belum apply lagi, okay? Kita baru malas nak cakap lebih-lebih sangat. Dan selepas Kinabalu, saya akan pergi try lebih challenging seperti Nuang dalam list saya. Dan insyaAllah minggu depan, saya akan ke Gunung Ledang, okay? So kalau kasut ni nak tanya GOT saya, memang saya dapat feeling, insting, potensi dia sangat besar untuk jadi the next greatest of all time boot atau kasut hiking pilihan Al-Rumi. Terima kasih anda sudah tonton sampai habis. Kalau anda suka video ini, tekan butang like, tinggalkan komen. Siapa yang nak beli, siapa yang saya orang pertama kat Malaysia yang beli kan. Okay? Nanti mesti orang kata saya poyo. Okay? Dan siapa yang ada pengalaman, share kasut-kasut apa lagi yang anda gunakan untuk hiking. Dan yang paling penting apa dia? Yang paling penting, yes, subscribe. Sebarkan kebaikan. Stay healthy, keep fit, keep running, and when the mountain is calling, let's go to the mountain. Assalamualaikum.